solat. Untuk semua yang mendengar di seluruh alam ni, solat ibadat paling tinggi. Dalam tu ada doa, dalam tu ada zikir, dalam tu ada Quran. Hari ni solat 5 waktu pun orang tinggal. Lepas tu heran, duit tak cukup, bergaduh hari-hari, buruk sangka dengan mak sendiri, khianat kawan di pejabat, penuh dengan musibah hidup. Heran apa? Kamu solat, kamu pun ubat dan kunci dia solat. Nak rasa lagi dengan izin dan kehendak Allah, wallahu alam, solat 5 waktu, awal waktu, mesti nampak perubahan. InsyaAllah mesti nampak. Allah urus hidup kamu. Kamu sedih, Allah tarik sedih tu, tarik keluar. Tak lama. Sedih tetap sedih. Wadi sedih, Nabi Muhammad sedih. Wadi letih, Nabi Muhammad pun letih, Ashraf letih, semua manusia. Tetapi keletihan itu tidak dipanjangkan oleh Allah SWT.